Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Barin. So hari ni saya nak deliver satu Honda Civic FK8R yang ada kat belakang ni. So brother Rudy ni daripada Nilai yang saya tak pernah jumpa dia lagi. Saya just call je. Yang bestnya customer ni, okay, dia datang dekat saya punya live kat VTT. Lepas je saya live, dia message bang bagi nombor akaun. Yes, dia tak minta gambar kereta, dia kata bang bagi nombor akaun. Inilah dia. So thank you so much support Arif Barin. Kita tunggu dia datang kejap lagi. Kita review kereta dia sikit. Kita tengok apa yang saya dah buat. So guys, mana yang beli kereta dengan Arif Barin, thank you so much. Mana yang nak beli, please welcome. Nak pakai raya, InsyaAllah sempat lagi. Let's go. So ni kereta saya. Tak tahulah bila nak touch up. Memang dah comot dah. Dah cala-cala semua. So malam tadi kita ada kanjur dengan geng ACW Motorsport Recon Bangi. Kita buat photoshoot rolling untuk raya. So ini pun kereta Fisha dekat sini. Hujan-hujan pun sibuk dia nak basuh. Kita menanti kedatangan adik-beradik baru kita. So Honda FK8. Guys, FL5 dah nak sama dengan harga FK8. So korang pilih yang mana. Sedangkan dia dulu 300,000 lebih. Yang ini sekarang dalam 23, 24 pun dia masih ada lagi. Mana yang condition cantik. FL5 dah boleh dapat 245 body. Gila lah. Mula-mula saya jual dia dulu 290, 300,000. Sekarang 245 body. So ni kereta bawan. Saya pun tak tahu dia nak beli. Dia beli kereta ni dia buat apa. Tak jalan-jalan. Simpan je kat sini. So welcome brother. Welcome to FK8 family. So nanti saya invite dalam group FK8 Malaysia. Memang kilat lah kereta dia, warna hitam. Dia pun tak pernah tahu tengok kereta depan-depan lagi. So kita dah buat full complete detailing dekat Autotech Detailing 1010 dekat Bandar Baru Bangi. So kejap lagi kita tunggu dia datang lah Kereta dia dah saya buat habis lah. Guys, siapa nak beli FK8 tahun ni lah, last. Tahun ini adalah tahun terakhir korang boleh beli FK8. So tahun depan dah tak boleh dah. FK8 dah tak masuk Malaysia. Yang masuk Malaysia nanti hanya FL5 sahaja. FK8 dah tak boleh masuk Malaysia. Yang ni 202030 boleh beli lagi. 2029 boleh beli lagi. Yang ini tahun depan 2027 dah tak boleh beli. So siapa nak cari FK8 sementara ada stok ni, Roger. Okay brother, welcome. Selamat datang. Macam ramai hari ni dia. So hari ni akhirnya sampai. Alamak, baju kita sama hitam lah. Cap hitam sama lah. Kasut sama tak? Oh kasut tak sama. Kasut sama dengan dia. Okay, dah sampai lah. Jom kita tengok kereta baru dulu. Tengok mana satu anak ni. Semua? Semua anak. Oh lain macam, mantap. Muat ni FK8 bro. Tapi masalah dia malu macam bukan kereta dia. Kereta ni nama dia ni, tapi dia tak nak masuk. Segan dah bang. Okay, tak apa bang, masuk je bang. Kereta ni dah geran dah nama kita dah bang. Tak ada yang segan dah bang. So kunci ada kat sana 2. Okay, tahu yang macam mana, pernah bawa tak FK8? Pernah. Okay, dah tahu start macam mana. FK8 tak pernah? FF5? Oi, lain macam. Okay, start. Sebab dia pakai F5. Okay, right. Alright, ngam. So minyak saya dah isi penuh. Saya dah buat full service. Saya dah selesai delivery. Sangat senang sebab nak cakap banyak pun dia dah tahu pasal FK8. Cousin dia pakai FF5 betul? Dia dah study lebih daripada sebelum dia membeli. Saya ada satu soalan je lah. Tak banyak lah, mungkin 1-2. Kenapa percaya dengan saya beli FK8 online? Saya tak pernah kenal awak dan awak pun tak pernah kenal saya. Macam mana boleh percaya kat saya? Itu je soalan saya. Okay. So sini sikit, dengar tak? Sini sikit, sini sikit. First kali saya jumpa tengok live kat TikTok. Alright. Okay. So yang saya senang nak berurusan dan minat nak berurusan dengan Abang Arif sebab dia transparent. Saya terus letak harga dalam live saya, betul? Betul. So sampai hari ni tak ada hidden charges, malah ada diskaun lagi, betul? Ya, betul. Itu paling penting selama kita jual kereta ni. So ada apa-apa nak cakap tak dekat saya punya viewer dekat YouTube, dekat TikTok? Okay, so untuk korang yang nak beli kereta Icon dengan Abang Arif ni, so saya recommend lah sebab proses dia sure betul. Bukan bodek Tak ada. So saya doakan semoga selamat dalam setiap momen. Kereta saya dah buat semua. So guys, nak beli kereta cari Arif Barin. Sesi meracun. Boleh? Rasa-rasa berapa habis? Bang, bagi tahu dia bang, apa kelemahan FK dengan FL5 ni? Bagi tahu bang.
Barang dia. Barang dia. Satu habis mau expand lah. Rasa-rasa berapa akan habis sebelum raya ni? Tak tahu, tak kira je. First spring spoon, Espa Tien, lepas tu sport rim. Macam-macam lagi bang. Ini sikit ni. Member dah habis 100,000 lebih. Tak rasa apa kan? Standby. Sesi beracun. Bang, nombor 1 kena ada. Nombor 1 kena ada. Ni nasihat saya. Ni. Tolonglah beli benda ni. Tak mahal benda tu, 100 lebih je. Abang boleh beli exhaust mahal, aksesori mahal, tapi kalau tak ada benda ni, silap. Siap bracket ni. Kita tak boleh nak pakai metal. Dia kata apa? Exhaust standard sunyi. Pergi tekan sikit. Tekan sikit. Sunyi guys, macam Tesla. Tekan sikit. Jangan sikit, banyak. Kita bagi dia tekan. Lagi. Alah, manja tekan. Syahdu. Habis meracun. Online tau beli FK8. Bukan Honda City, FK8 dia beli online. Cousin dia beli FL5 sebelum ni, dekat sini juga. So dia beli FK8. So guys, nak beli kereta jangan lupa cari Arif Barin. Kita jumpa next video. See ya.